Mengejutkan, isteri ZUL Yahya kongsi keadaan terkini suami. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Zul Yahya akhirnya tampil memberi perkembangan terbaru selepas kisah kesempitan hidup keluarganya hangat diperkatakan di media sosial. Sejak beberapa hari lalu, isterinya, Siti Raihan Muhammad Rodzi memaklumkan keadaan mereka kini berada dalam keadaan baik dan masih meneruskan kehidupan seperti biasa. Walaupun berdepan ujian berat, menurut Siti Raihan, Zul Yahya masih menjalankan perniagaan makanan. Mereka seperti biasa dan bersyukur ramai tampil membantu selepas kisah mereka tular. Alhamdulillah kami semua okey, baik-baik saja. Abang Zul juga masih berniaga macam biasa. Syukur ramai yang membantu, keluarga, rakan-rakan dan pengikut kami. Di media sosial, Alhamdulillah, katanya, maaf, cuma abang tak mahu mengundang komen-komen netizen lagi. Ujarnya, sebelum ini, Zul Yahya menerusi siaran langsung di TikTok mendedahkan perniagaan yang diusahakan mengalami masalah sehingga memberi kesan besar kepada kewangan keluarganya. Malah, keadaan itu dikatakan menyebabkan mereka terpaksa keluar dari kediaman dan tinggal di premis perniagaan kerana tidak mampu menanggung bayaran utiliti.